Ani. Ya? Okay, lelaki kalau broken, apa dia buat? Kalau saya akan tengok perempuan lain lah. Kan kenapa kita nak broken? Dia kena tinggal, cari je lah perempuan lain. Perempuan ramai lagi cantik daripada ex saya. Contohnya, dekat tempat saya kerja ni. Ramai. Emang, kalau broken, apa Emang buat? Kalau saya pergi kelab lah. Kenapa nak sedih-sedih? Perempuan punya banyak dekat luar sana. Kalau saya jumpa perempuan lawa-lawa, saya tibai je. Tibai. Buat apa broken? Izzah. Okay, kalau awak broken, apa yang awak buat? Saya akan dekatkan diri dengan Tuhan. Lepas tu saya keluar dengan kawan-kawan. Awak keluar kawan ke mana? Tengok wayang dengan jalan-jalan. Jalan-jalan maksudnya healing lah. Dia healing. Kita kalau broken memang kita kena healing, betul tak? Kita kena makan, betul tak? Ya. Erika. Erika selalunya kalau broken, Erika buat apa? Saya kalau broken selalunya saya suka cafe hunting dengan kawan-kawan saya lah. Lepas tu saya healing tepi pantai ni. Lepas tu kalau macam susah sangat saya minta dengan Allah lah untuk cepatkan saya move on. So Erika buat tu je lah kalau untuk move on. Tu je lah, dia lebih kepada dekatkan diri dengan Allah lah. Tu jawapan daripada orang perempuan ya?